Abby Abadi menegaskan bahawa pendedahannya mengenai bayaran mas kahwin tertangguh oleh bekas suaminya, Norman Hakim, bukan bertujuan memalukan sesiapa, sebaliknya sebagai peringatan dan pengajaran khususnya buat kaum lelaki agar menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menerusi satu hantaran di TikTok, Abby menjelaskan perkongsian itu dibuat dengan niat murni supaya perkara yang masih tertangguh dapat diselesaikan selagi hayat masih ada. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Saya kongsi mengenai mas kahwin dengan niat supaya perkara ini menjadi contoh kepada bekas suami di luar sana. Apa yang tertangguh, cuba selesaikan selagi masih ada nyawa. Tiada niat pun nak mengaibkan sesiapa, katanya. Abby turut memaklumkan bahawa perkongsian tersebut sebenarnya menerima reaksi positif daripada warganet. Malah ramai memuji Norman sebagai seorang lelaki yang bertanggungjawab. Namun begitu, menurut Abby, isu berkenaan telah membuatkan Norman berkecil hati sehingga dia memilih untuk tidak turut serta dalam percutian keluarga ke Jepun. Ramai yang puji Oman, beritahu dia ni bagus, baik, bertanggungjawab, kacak dan pemurah, tetapi Oman merajuk sampai tidak mahu pergi ke Jepun, katanya. Sebelum ini, Abby pernah mendedahkan bahawa dia akhirnya menerima bayaran mas kahwin yang tertangguh daripada Norman selepas menanti selama 22 tahun. Dalam perkongsian sama, Abby juga melahirkan rasa syukur serta berterima kasih kepada suaminya, Faizal Zakaria, dan isteri bekas suaminya, Meme Suhaiza, yang disifatkan tidak pernah mencampuri atau mengganggu urusan berkenaan.